spot dessert baru di Prima Saujana Kajang. Jom ikut aku kita ke Mek Buyung Kitchen. Masuk aja dekat dalam ni, memang korang tengoklah tu, dekat dalam pelbagai jenis dessert. Harganya pun tak adalah mahal sangat. Orang kata harga P40 lah ya. Wah, aiskrim 3D pun ada juga geng. Bolehlah aku cuba satu kejap lagi. Untuk pengetahuan korang juga, 90% produk yang ada dekat dalam ni dibuat oleh ownernya sendiri. Patutlah dapat harga yang murah-murah. Time aku datang ni banyak tau harga-harga yang promo. Aku pernah beli produk diorang ni daripada mereka meniaga di tepi jalan lagi tau. Aku ingat lagi masa tu diorang meniaga di TTDI Groove dengan satu barang RM5. Tengoklah tu, daripada RM10 jadi RM6 saja tau. Dibuka setiap hari, tak ada cuti ya, daripada pukul 10 pagi sehinggalah pukul 10 malam. Jadi tak ada alasan lah korang tak boleh datang. Lokasinya pula berhadapan dengan Subway Prima Saujana Kajang. Nak senang lagi, bersebelahan dengan klinik Alam Medik. Susah sangat korang waste sajalah. Macam mana dapat nama Mek Buyung ni ya? Menurut ownernya, masa beliau mula-mula meniaga dulu, dia tengah pregnant. Jadinya orang gelarkan je Mek Buyung sampailah sekarang. Alhamdulillah, bisnesnya terus berkembang daripada gerai tepi jalan sehinggalah ada kedai ni ha. Untuk yang nak menyambut hari istimewa, boleh dapatkan kek di sini. Harganya pun memang tengah promo ni ha. Memang murah sangat ni geng. Nak sambut hari jadi anak-anak korang, bolehlah singgah sini. Pelbagai jenis kek ada. Ada juga barang luar ni ha, macam sambal tempoyak Mak Jenny ni. Berbagai lagi lah, rempeyek viral pun ada ni ha. Jangan risau, dekat sini bukit pun ada juga tau. Cantik-cantik dengan harga yang istimewa untuk korang semua. Makanan sejuk beku pun ada juga geng, bermacam-macam jenis. Ada kerepek, ada juga sambal hijau. Ingatkan itu aja bukit, ada lagi ni ha di atas rak. Berbagai jenis harga yang menarik geng. Korang datang sini bawa duit banyak-banyak sikit dia. Untuk di sudut ni pula ada jajan nostalgia tau. Zaman kita kanak-kanak dulu selalu nampak bubblegum ni. Memang sangat mengimbau. Ceruk Datuk Alif Syukri pun ada juga. Bermacam-macam lah geng, sampai aku rambang mata tak tahu nak tengok yang mana satu. Ha, ini bahagian kuih raya 100% Mek Buyung sendiri yang buat tau. Kalau korang selalu ikut dia punya TikTok, memang setiap malam dia buat live tau. Tibalah masanya aku nak mencuba pula makanan yang terhidang depan aku ni. Ada aiskrim viral, ada coklat moist lele, ada pandan cheesecake, krim puff lele dan